Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Breaker Reborn. Dan kali ni seperti yang kau nampak, aku start balik work yang kira-kira yang keempat. Yang mana dekat work ni mungkin aku dapat sampai nether gold, InsyaAllah. Jadi kita kena berusaha je. Sebenarnya aku dah stres dah bila dapat tahu yang mana aku mati dengan enderman saja. Okay. Sabar, aku kena tukar lah cang ni. Okay, tu baru comel. Mari kita loop dulu. Perlu ke saya speaking in English? Lagipun nak belajar juga nanti. Okay, kita charge. Kan, lagipun nanti aku nak pergi belajar juga, jumpa dengan orang luar. Speaking in English aku pun tak faham. Lebih baik aku belajar sekarang kan. Okay, mari aku try. I will speak in English guys. Oh, jackpot. Aku tak boleh lah cakap dekat dalam English. Cuba sikit-sikit. Macam yang korang tahu lah kan, dekat kehidupan aku yang lama tu, aku mati dengan enderman. Dan masa tu aku dah buat iron farm kan, untuk senang dapat iron kau. Jadi aku tak tahu kali ni aku nak buat benda. Siapa ke apa? Aku macam terlampau penat untuk buat semua benda. Kerana kita dapat jackpot ni, aku buat ni dengan pedang. Okay, tu je lah kan. Lepas tu sekarang aku boleh terus nak pergi mining diamond dan buat tool diamond. Tool je aku boleh buat. Armor rasanya payah juga. Kalau aku pergi mining, mungkin kira-kira aku keluar daripada miner tu hari ke-50 rasanya untuk full diamond armor. Nak agak kuat. Kalau nak komen je lah. Aku malas juga ni kalau nak pergi mining sekarang. Sekarang ni kita buat benda-benda basic dulu. Okay, kita buat iron armor comel kan. Iron armor boleh lah, tapi kena ada coal. Cari coal dulu lah. Okay, let's go. Oh kan, gua yang hari tu ada kat sana kan ada iron juga kan. Tapi ada makhluk lagi ke? Oh, tak ada coal. Tolonglah awak, bukan gua besar awak, tolong. Ingat koordinat guys. Pilih je outpost guys. Ingat koordinat, okay, ingat koordinat. Negatif 600, 300, okay. Aku tak ready lagi sekarang, aku tak lagi. Walaupun aku lari pecut-pecut, aku bina naik atas pun sama. Aku tak ready. Kan aku kata sini. Situ kosong kan. Itu kosong. Dan situ ada iron, aku dah tengok. Tolong jangan kata ada zombie. Tolonglah. Malam ke? Thank you for the iron. Okay, there is no zombie but there is a creeper. I will not take the risk, brother. Aku terkenang akan memori aku duduk kat sini. Bina farm kat sini. Kat bawah tu ada diamond. Dan dekat sini ada apa tu? Tempat fishing. Sana aku buat cow farm, tapi tak sempat siap sebab aku mati dulu. Dah lah. Okay, thank you for the iron. And now I can make the shield. Yes, shield. Pakai dan mantap, kita boleh elak daripada serangan creeper dan makhluk-makhluk keji. Okay, sekarang kita lagi ya. Kita tuang je air ni. Aku tahu dalam ni kosong, tapi ada zombie tak? Kalau tak ada,
Kau ada idea? Kita bangunkan dulu. Thank you, brother. No man. Maybe. Nah. Kenapa dia tak berkesan dekat Creeper? Sama macam the past, iaitu work yang lepas yang mana aku matiin Creeper first try. Aha. Ni kita boleh start mula. Halo guys, saya sudah kembali. Mati dengan cara yang sangatlah tidak masuk akal ya. Aku tak mahu dah careless dengan diri aku, jadi kita guna armor ni je lah. Dia minta 4 emerald untuk buat kasut saja. Tak apa, kita ambil. Nak kata scammer, tapi tak. Aku yang ambil kau je lah. Okay, sekarang aku tinggal cari clay je lah. There you are, brother. Thank you, brother. Ya, okay, baik. Okay, thank you. Dan sekarang kita tinggal hancurkan je lah Blaze Furnace tu dan ganti supaya dia tukar dia punya trading item, dan aku pun dapatlah full armor. Mantap kan? Thank you for the helmet. Very much, brother. You are the construction, you give me money and I can use this money to buy my armory. How many? Bro, where are you, bro? Okay, there you are, bro. My brother. Aku rasa kita kena kasih dia nama kan? Nama kena dia Robert. Oh, dia naik harga. Tak apa, brother. Yang penting saya dapat saya punya marah. Tapi kalau you buat hal yang lagi teruk daripada ni, saya memang kill awak lah. Saya ganti dengan orang baru ni, faham tak? Okay? Kalau awak naik melonjak, tiba-tiba naik satu stack, serius aku baru bunuh. Tak. Memang aku boleh keluar. Tapi sekarang pada masa yang sama juga, aku perlukan PX, perlukan pedang untuk lawan daripada jarak dekat. Need more money. Yelah, kau ambil je lah yang tadi. Oh, payah sangat. Smart Knot. Okay, comel. Mantap. Smite Knockback memang bagus. Sebab Smite aku boleh senang sikit nak kata makhluk-makhluk tu, tak kecuali Enderman. Enderman memang payah sikit.
Brother, here your thingy. Okay, thank you, brother. Now I need to buy something. Okay, brother. Wait. Kenapa dijual sharpness pula tiba-tiba What the... Kenapa tiba-tiba dijual sharpness? What? Aku rasa dia... Breaking saja. Tadi comel dah. Smite. Kenapa dia tukar pula? What? Are you serious right now, bro? Okay guys, setelah beberapa kali aku roll, akhirnya kita dapat juga ni. Yang mana dekat benda ni, enchantment dia adalah sharpness 3, looting 2. Jadi maksudnya aku boleh looting, senang nak looting ender pearl ataupun nak looting gunpowder. Dan brother ni dia minta coal ditambah sikit. Yang ni boleh naikkan terus di level kepada level 2. Dan dia boleh pergi ke sini dan ke bawah gitulah. Kan? Jadi sekarang aku kena culik 2 ekor villager je untuk buat iron farm. Dan aku boleh trade lah dengan ni, dengan makhluk yang di sini. Lepas tu aku boleh naikkan level dia dan dapat senjata yang lebih bagus. Daripada sini termasuk adalah area villager tau. Jadi kira-kira aku akan duduk dekat negatif 575 gitu. Kita try dulu, tengok jarak dia. Sini okey. Ke sini je. Sana sini okey. Sini kan. Okey, sini. Boleh ni. Kita main farm sini. Jadi dia rasa. Tahu lah kita ada masa nak tanya. Mari kita pergi menggali. Jadi aku rasa dekat video yang lepas aku dah tunjukkan cara aku buat benda ni. Jadi aku rasa aku boleh skip je kan. Betul tak? Ya, aku boleh skip. Okay, aku on balik lepas aku dah siap gila. Okay guys, aku dah buat ni off tadi. Ni dah siap dah kita punya iron farm. Dan sekarang kita boleh dapat besi sebanyak mana yang kita nak untuk kita trade dengan villager weaponsmith lah. Lepas tu kita boleh dapatkan XP. Pada masa yang sama juga kita dapat naikkan level dia dan boleh beli tool yang baru ataupun senjata yang lebih best. Jadi sekarang aku tinggal duduk sini AFK sampailah kita dapat kira-kira beberapa stack iron dan kita pergi trade. Bukannya ada makhluk boleh nampak apa-apa. Betul tak? Kalau dia pun duduk je lah kat sini. Okay guys, aku dah AFK. Tak tahu berapa lama aku AFK, tapi kita dah ada 2 stack iron. Okay ni kan. Cepat lari. Sebab ya kan aku dah kata cepat-cepat lari. Yo man, ada like you. Okay, sekarang kita tinggal buat. Tadi aku ada buat research yang mana kalau kita nak smith tu, kita kena buat weaponsmith tu lah. Smithing table. Kita kena buat smithing table, baru boleh jumpa yang smithing tu. Smithing table. Baru kita boleh jumpa yang buat tool. Okay. Okay, tu kita letak situ. Tengok ada tak yang di situ. Guys,
Lepas aku pergi check, rupanya dia orang tak cukup villager. Lepas tu setiap villager yang aku dah trade, lepas tu aku hancurkan balik dia punya meja, dia akan jadi dia akan reset balik. Jadi aku tak boleh nak trade lagi iron ni. Jadi senang cerita, iron ni tak function dulu dalam masa sekarang. Dan sekarang aku nak pergi mining coal dulu. Kita pergi adventure for coal. Sama ada tengok berapa kita dapat. 1 stek lebih. Mantap. Mari kita cuba trade dengan villager yang mana kita boleh tu. Okey, mantap. Sekarang kita boleh. Langkah yang baju tadi. Okey, seperti yang hari tu kita trade juga dengan villager ni, yang mana aku dah ada full armor dah ni, dan kita ada iron farm kat sana. Dan villager yang aku nak upgrade ni, dia perlukan coal. Jadi aku perlu pergi mining coal lah, tau. Aku ingat lagi benda apa yang berlaku kat dalam tempat ni, dekat restart 3. Tapi villager tu tak ingat apa yang aku buat. Okay, jadi aku pergi ambil lagi iron yang ada kat iron farm aku tu sebanyak mungkin untuk kasih trade dengan villager-villager yang di sini. Okay, mari kita tengok berapa banyak kita dah dapat. Oh, sikit je. Dan aku duduk sini ke? Kalau aku duduk di sini pun dah apa jaga duluan. Aduh. Wah, aku duduk sini ya. Okey, kita jumpa balik nanti lepas beberapa jam Okey. Lepas aku AFK dalam masa sejam lebih ke 2 jam itu, dapatlah 2 stack iron. Boleh lah ni. Kita pergi trap top. Tapi sebelum tu kalau aku nak aku kena tadi sikit. Okey, dah masuk situ. Aja ada punch. Tengok. Lepas aku dapat full diamond armor, kita tamatkan video untuk kali ni. Okay. Disebabkan kita perlukan banyak emerald untuk buat full diamond armor, jadi aku kena kerja dan jual hasil kerja aku kepada villager ni. Lepas tu aku pun berfikir yang mana lebih mudah kan aku tunggu je iron farm sambil iron farm tu jana sendiri emerald untuk aku. Jadi ya, aku pun putuskan untuk kita duduk je kat sini. Okay guys, it was quite sometimes I just waiting. Now we need to look. Oh, look what we have here. Ender benda. Oh, fudge. Then dia ada macam kerja. Jadi kau je salah-satunya pilihan aku. Boleh dah.
Okay guys, daripada akhirnya aku dapat juga pakai baju secantik ini. Aku tengok lagi achievement tu. Kita ada fire protection, projectile protection dan juga thorn. Nampak tu. Hari ke berapa tu? 40 ke? Ya, tepat-tepat hari ke 40. Yang mana aku boleh sampai terus diamond. Rasanya boleh lah aku buat thumbnail hari pertama vs hari ke 40. Okay. Jadi aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, subscribe dan komen. And I see you guys to the next video. Dan ya, mungkin video yang seterusnya aku sama je ni. Tapi aku pergi serang villager outpost tu maybe. I don't know lah. Okay, jadi jumpa kat video yang seterusnya. Subscribe.